Jadi barang-barang ni kita nak simpan satu tempat yang boleh membuatkan ruang ini agak selesa, agak bersih dan selesa. Jadi hari ni kita nak pergi ke hutan, nak ambil kayu untuk buat satu pondok ataupun tempat atau store, mini store untuk barang-barang kita ini. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat. Kembali di channel aku, dia Kami Pro Channel. Jadi hari ni ada kerja-kerja yang kita nak buat. Jadi aku nak share hari ni, aku nak buat satu perkara, iaitu kerja-kerja membersihkan kawasan rumah. Oleh kerana rumah ni baru dibina, belum siap sepenuhnya. Jadi banyak barang-barang selepas pindah tu agak serabut sikit. Kita susun simpan asal boleh saja. Jadi tengok di belakang ni banyak barang-barang, bukan barang-barang yang tak boleh pakai, barang-barang yang ada gunanya, mungkin tak digunakan setiap hari, tapi ada masanya. Contohnya barang-barang pertukangan, barang-barang yang boleh digunakan tapi bukan setiap hari lah. Jadi barang-barang ni kita nak simpan satu tempat yang boleh membuatkan ruang ini agak selesa, agak bersih dan selesa. Jadi hari ni kita nak pergi ke hutan, nak ambil kayu untuk buat satu pondok ataupun tempat atau store, mini store untuk barang-barang kita ini. Okey, sahabat dah. Jadi kita nak masuk hutan, kita pakai kasut dulu. Kita pakai kasut boot dulu untuk keselamatan di dalam hutan. Apa-apa ke, tersangkut kayu ke, binatang-binatang ke, apa ke, kita pakai kasut boot dulu. Kasut ni lebih selesa lah kita masuk dalam hutan. Okey, kita dah siap pakai kasut. Seterusnya kita jangan lupa bawa golok ataupun parang untuk menebas. Jom, jadi untuk tidak buang masa, jom kita gerak menuju ke hutan mencari kayu untuk buat projek pondok ataupun projek store, mini store kita. Jom. Okey sahabat, kita dah pun sampai ke dalam hutan kebun. Kita panggil hutan kebun. Jadi dah lama tak diusahakan kebun ni, terbiar dan naik pokok besar-besar. Mungkin dah berpuluh tahun kot. Tengok di belakang ni pokok pun besar. Kat sini macam-macam juga yang ada. Haiwan-haiwan seperti ayam hutan, burung-burung burung murai jambul, burung tiung, tupai. Satu lagi tu yang kaki pendek tu pun ada juga banyak di sini. Khinzir. Jadi ada juga yang lainnya kita tak pasti. Takut nak sebut dalam besar juga hutan ni, mungkin berapa ekar, so mungkin dalam 10-15 ekar ni kawasan yang terbiar begini. Jadi kita dah beritahu dengan tuan dia hari tu untuk ambil kayu-kayu kat sini, untuk kayu-kayu kecil lah, untuk guna kegunaan. Jadi dah diberi keizinan. Jadi hari ni kita nak carilah kayu tak berapa banyak agar untuk buat kita punya pondok, kita punya store, mini store. Jadi sebelum kita ni untuk potong tebang kayu-kayu yang potong kayu yang kita nak, dan kita kena pilih dulu yang kayu yang agak sesuai untuk kita nak ambil, kita nak potong. Kita kena cari pokok yang sesuai lah. Tengok pokok ni dah besar. Tak sabar boleh tengok pokok ni besar. Lebih kurang sepemeluk lah, lebih kurang. Dah besarnya ni. Berapa lama pokok kebun ini ditinggalkan, tidak diusahakan. Ini lagi besar pokok ni. Ini berapa besar pokok ni, sahabat-sahabat tengok dalam kebun. Besar ni, besar, sangat-sangat besar lah. Dan kata kayu bukan kayu balak. Besar mana Ni dalam kebun ni. Tu belakang pun ada lagi. Tinggi tu. Jadi berpuluh tahun, mungkin 30-40 tahun pokok kebun ni tak diusahakan.
simple je. Jadi memang kita tanamkan kayu di dalam tanah. Kayu ni ukuran dia dua kaki Jadi kita masukkan je simple ya. Pasal kita punya store ni, mini store ni simple je, nak isi barang untuk sementara je waktu je. Jadi ni kita pakai paku je. Jadi kita akan kita punya bumbung, kita punya rangka bumbung kuda-kuda kita dah siap. Ni rangka kuda-kuda kita. Ataupun yang ni. Ni rangka kuda-kuda kita dah siap. Tinggal nak naikkan je dan nak letak satu tiang tengah di sini. Satu tiang tengah kita naikkan rangka dan kita boleh buat. Kita dah boleh pasang bumbung dapat. Ini adalah kerja-kerja untuk memasang tiang utama bahagian depan dan belakang. Tengok skru bawah tu. Kalau tak benda tak benda lah. Ambil jangan jauh sangat. Oh, comel Kim. Siap dah sebelah. Tak? Boleh tak rakak ah? Dah, boleh. Boleh. Hakim ni hadiah. Hampir siap dah maghrib. Bacakan daya. Reban ayam pun boleh. Tu dia nampak ni. Tak. Basic barang. Tak. Dah sikit lagi nak siap. Okey. Kita sambung. Nasib baik tak hok hilang secukai esok duduk belah tu. Okey sahabat, kita punya pondok ni dah 90% siap. Tinggal kita nak letak kabung di atas dengan kita nak cat sikit lah. Kalau ada cat, kita cat sikit biar nampak molek sikit. Jadi sebenarnya kita kena buat bersih sikit lah kawasan ni. Takut ada paku, takut ada apa terpijak. Jadi kita nak bersihkan sedikit lah di kawasan hadapan ni. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat. Jadi untuk pagi ni kita sambung kembali kerja-kerja menyiapkan kita punya pondok kita. Jadi kita nak ngecat hari ni. Jadi kita gunakan cat saki-baki cat yang ada waktu buat rumah ni dulu. Kita ada saki-baki cat yang kita guna balik. Jadi ada ni yang kat bawah ni sesebok seorang ni. Ni si Oyin. Dia menyebur menyemak dia. Mando dia. Mando pantau kita buat kerja. Ni dia si Oyin. Sibuk je dia. Yeng. Apa sibuk ni? Mando. Amboi. Dia memang sibuk je. Kalau buat kerja memang dia sibuk je. Dia nak tahu apa kita buat. Ni si Oyin ni. Jadi rumah kita ni, pondok kita ni baru kita tengah cat ni. Kita baru nak ngecat. Jadi kita buat sikit-sikit lah ikut masa. Dan ini pun dah berlangsung 3 hari untuk siapkan dia. Sebab kita bukan buat sepenuhnya.
Kita bukan buat sepenuhnya waktu, kita buat masa-masa yang terluang aja. Waktu pagi sampai tengah kita berhenti. Jadi ini baru bermula cat. Jadi kita teruskan kerja-kerja mencat. Apa yang ada dalam tong ni? Mai nak tengok. Apa yang ada dalam tong ni adalah barang-barang pertukangan. Barang cat, gergaji besi, roller, ni barang-barang kerja ni. Ni apa yang ada lagi? Apa lagi? Ni apa lagi ada? Kita tengok ni. Ni dalam ni adalah barang-barang untuk ikan. Kolam ikan masa di Johor aku belikan. Ni barang-barang spare part dia, motor pump, motor tempayan untuk ikan. Ni kolamnya tak buat lagi. Barang apa ni? Tengok apa barang yang ada. Ni barang-barang pipe. Ada paku kat sini, barang-barang pipe PVC, elbow lah, ada val lah, macam ada. Buat apa Yeng? Tawap, cek. Siap dah. Cek. Nak kena cek dulu. Okey, sahabat, alhamdulillah. Projek kita mini store telah pun siap, alhamdulillah, dan barang-barang di sana di tepi rumah telah dialihkan dalam ni, alhamdulillah. Jadi untuk membuat store seperti ini, A-shape ni, taklah begitu susah. Cuma menggunakan kayu hutan yang berdindingkan asbestos ni, ceiling ni dia tidak begitu baik lah, sebab kayu tak rata, jadi membuatkan ukuran tu jadi lari, bengkok dan mengalami rosak, pecah dan sebagainya kerana tidak rata. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. Sekiranya terdapat komen dan pandangan yang membina, bolehlah ke ruang komen di bawah. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. Semoga paparan kali ini memberi manfaat buat sahabat-sahabat semua di luar sana. Jadi kita jumpa lagi di video-video akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ini. Dan kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.